Hai, Assalamualaikum. 27 Julai 2026. Ni Tasik Titi Wangsa KL. Banyak kenangan saya di Tasik ni. Kalau teringatkan zaman-zaman dululah, dalam 30 tahun yang lalu, tahun 80-an dulu. Dekat Tasik Titi Wangsa ni dulu saya pernah buat show tau. Bukan buat show, macam ada satu video klip untuk TV lah. Ingat lagi saya masa tu, saya dengan arwahnya Yusni Jaafar, kemudian mendiang Param, ni semua geng-geng pelawak lah ni. Kemudian siapa lagi, Ar Jaafar, Allahyarham Ar Jaafar. Sini pernah buat satu syuting untuk naik boat kat sini. Kita syuting di Tasik Titi Wangsa ni tahun 87 kot. Tu ada kapal terbang atas tu, tengok. Wow. Ni dia orang training ni, kapal terbang. Tahun 87 macam tu lah, lebih kurang. Saya ada syuting kat sini, satu untuk TV1 lah, RTM. Param, arwah Yusni Jaafar dengan Ar Jaafar. Masa tu saya dalam grup RTM lagi lah. Saya dengan grup penari masa tu. Kita jadi model-model ikut-ikut dia orang je lah. Inilah kenangan dulu ni, Tasik Titi Wangsa. Dulu pun memang saiz macam ni, tapi sekarang ni ialah dah zaman membangun kan, cantik. Lagi indah tempat dia. Kenangan di tahun 80-an dulu, Tasik Titi Wangsa. Dulu masa tu aku muda lagi lah. Sekarang ni aku pada wajah yang terkini. Dah mencecah 60 tahun umurku. Ni dah mencecah umur 60 tahun. Dulu masa umur awal 20-an lah, memang ada sejarah kenangan dekat sini di Tasik Titi Wangsa ni. Tahun 87 lebih kurang saya buat syuting dengan artis-artis pelawak lah dulu. Tengok orang ada orang cycling. Ni waktu ni pagi lagi, dalam pukul 11 suku pagi 27 Julai 2026. Tengok orang cycling, tengok.